yang paling mengeh. Jadi kitanya tak cik yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wajibkan kedua. Atas hayu kan. Mana hayu benar selawatnya. Pakana adalah akhirat. Yang ada depu dia. Baktiwa tidak syekh ulama sufi. Ya kan? Baktiwa ya coi bak tabon ngro. Wate ya coi bak monyan ternyata monyan lu. Dan hanatima. Hanatima. Gimita geno hanatima, mita dia hanatima kalang-kalang tantima. Jadi tiga kalang-kalang tima hanatima, tiba-tiba truk tidur anak inang umur 14 tahun. Ya coi lamonyan cit. Wate ya coi lamonyan kalang tima hanacit. Gemita-mita kena hanalit menggerudah di lamon. Layan gerudah lamonnya IE nya mendu. IE penuh mon bicara UI. Terkejut syekh dia penuh. Syekh dia ulama sufi yang paling megah katanya. Dia tanya mbak anak miknya, wahai anakku. Pakai dia I-nya waten ludah IE penuh. Punah amalan, punah kelebihan kata. Dia tanya oleh syekhnya. Dia anak miknya penuh umur 14 tahun, wahai syekh. Don pahnan dupu maklum tiwa ti malam mengutlawut ke Nabi sebanyak 15,000 kali. My God, elok tetap maklum. Hanal ke maklum bila hanal belah ke. Di maklum nang tetap lo ni. Mutlawut baca maklum telawut na penang tetap lo walaupun hana lagi nyangkir mandu. Berarti nyangkir kelebihan mati. Mai tengok baik dah pelawut dalam orang tu. Ya dia pakai ni. Banjir. Kan tu dah betul berarti yang pelawut ada dalam motor. Betul tak apa berarti. Nah, ayah dah monek. Tanya hai beda dia. Jadi yang boleh pegang nyangkir kelebihan berselawat. Kali kekalan oleh syekh yang bunuh ternyata begitu hebatnya. Mungkin kekuatan bersalawat. Kepetapatlah ubina salawat dalam kitab. Kepetapat baru. Ubina kitab-kitab pengarang para ulama terdahulu. Kepetapat lagi kan. Telawut kepetapat. Pertama dalam dalam lain. Sekarang lah tambah lain. Kepetapat telawut bandu. Nanti dalam dalam lain kan. Telawut bandu. Yang hasil kepetapat leh. Tuan Syekh Jazuli. Syekh Muhammad Jazuli nya. Yang syekh yang paling hebat masalahnya. Tapi ba anak mit mesti main ilmu katnya. Umur 14 tahun ada inang yang 14 tahun inang mesti main ilmu katnya. Jadi betapatlah bermandu salawat. Ubina karangan-karangan tepat kitab mandu betapat dalam tabuh dalam ilmu khairat. Nyok sejarah kenapa terjadi dalam ilmu khairat. Berarti duknan kehebatan dalam ilmu khairat berarti. Cuman ketika menyamalah kita berjanji kan iban nyantan ke nak sidarah berocit juga. Tadi kan awak batal kita awak kan nak sidarah awak tadi kan. Awak nak sidarah baru kita. Ya benar. Kau kedua saya dilatih. Macam tu mereka tambah soal. Waktu menit itu. Pernah aku bertanya kan? Nangka. Yang tamong tanya adapun kemudian daripada itu maka inilah suatu risalah yang singkat dan kunamai akan dia